Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, hari ni datang satu keluarga. Ya, satu keluarga Daripada mana ni? dari Kota Tinggi. Teruja jugalah, seronok lah tengok peninggalan sejarah Islam kan. Pada zaman Uthmaniyah, zaman Nabi kan. Betul. Sampai ke zaman Khalifah kan. Betul. Jadi seronok lah tengok depan mata kan. Dia punya alatan dia tu. Macam mana boleh tahu tentang galeri aurat Islam ni? Tahu daripada saya punya isteri lah, Facebook, tengok kat Facebook lah. Facebook, Ya. Masya Allah. Mana isterinya? Sana. Sini puan. Sekali-sekali kan. Sekarang satu keluarga ni tahu kami daripada Facebook, betul? Betul. So macam mana nak bercadang datang sini ni? Pujuk suami ke? Tak, dah lama tengok Facebook ni. Lepas tu hari ni kita bercuti di sini. Sebenarnya kita duduk besut. Jadi datang rumah mak, duduk rumah mak. Rasa berpeluang lah nak tengok galeri Islam ni. Ada tak sepatah hari kata khususnya orang Besut Terengganu? Bagi penduduk warga Besut Terengganu, marilah kita sama-sama datang menziarahi galeri aurat Islam ni. Pelbagai pameran zaman keislaman Uthmaniyah. Banyaklah pengalaman, pengetahuan yang boleh kita tahu di sini. Galeri aurat Islam. Masya Allah.